Ada sejenis Pokemon ni, dia macam Pikachu tau, untuk hasilkan elektrik. So, belut elektrik lah. Kita panggil dia Electric Eel. Tapi, dia bukan sahaja ada kemampuan untuk hasilkan elektrik, tapi dia ada cara macam mana dia nak guna elektrik tersebut. Dalam evolusi alamiah, satu-satu proses perubahan alam ni bukan sahaja melibatkan perubahan struktur, tapi dia juga melibatkan perubahan tingkah laku. Mana kata di sini, bila kau sebagai benda hidup, kau bukan sahaja ada struktur tu, tapi kau sudah ada kemampuan untuk menggunakan struktur tu. Macam burung Darwin, dia ada pelbagai-bagai bentuk paruh dan sebagainya. Mereka bukan sahaja mengalami perubahan yang membawa kepada paruh yang berbeza-beza ni, tapi setiap satu daripada spesies Darwin ni sudah beradaptasi, sudah tahu macam mana nak menggunakan paruh mereka yang berbeza-beza. Sama dalam kes belut elektrik. Dia bukan sahaja ada kemampuan untuk menghasilkan elektrik, tapi dia ada kemampuan macam mana dia nak mengoptimalkan elektrik tersebut. Salah satu dia ialah satu tingkah laku ni, yang kita nampak sebagai dia boleh keluar, lompat daripada air untuk menyerang dia punya ancaman. Katakan ikan belut elektrik ni tengah menghadap sesuatu yang menjadi ancaman buatnya. Satu ketika dahulu ada kuda yang jatuh dalam sungai yang dipenuhi oleh belut-belut elektrik. Jadi apa yang mereka buat untuk meningkatkan caj elektrik ni ialah mereka keluar daripada air dan mereka sandarkan badan mereka ni kepada badan kuda tersebut. Macam ni tau, dia boleh je letak badan dia tu dekat bawah kuda, kaki kuda, tapi caj elektrik tersebut tak akan banyak. Tapi bila mana dia lompat daripada air, dia akan meningkatkan kawasan di mana badan dia tu bersentuhan dengan badan kuda. Dan semakin banyak kawasan badan yang menyentuh satu-satu badan ancaman tu, dia akan lagi banyak meningkatkan elektrisiti tersebut. Jadi, macam mana berfungsinya belut elektrik juga, selain daripada dia menggunakan elektrik tu untuk menyerang ancaman dia, dia juga boleh gunakan elektrik untuk mengesan pemangsa dia. Ini adalah sebab dekat organ badan ini ada sel-sel yang telah diubah suai daripada sel otot yang biasa menjadi sel yang boleh menghasilkan elektrik. Dan struktur belut elektrik ini yang boleh menghasilkan elektrisiti telah menginspirasikan pencipta bateri moden itu sendiri, iaitu Alessandro Volta. Jadi yang inilah macam mana belut elektrik boleh ada kemampuan bukan sahaja untuk menghasilkan elektrik, tapi untuk mengoptimumkan penghasilan elektrik itu untuk betul-betul serang ancaman dia.